Kisah benar kelahiran bosku di kampung halamanku, Kuala Lipis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebenarnya amat teruja berada di Kuala Lipis ni, rumah kelahiran Ayahanda Datuk Seri Najib. Di sinilah bilik beliau dilahirkan pada tahun 1953. Diri dengan teguh, dengan gah dan dipelihara dengan baik. Alhamdulillah, sekurang-kurangnya saya dapat juga ziarah tempat kelahiran Ayahanda dan juga tempat inda saya tinggal sebab itu beliau berkhidmat dalam negeri Pahang. Dan syukur Alhamdulillah, itu lawatan yang amat nostalgia, amat bermakna buat diri saya di sini. Dan syukur Alhamdulillah. Sepatutnya titah addendum telah dilaksanakan. Bosku patutnya ditahan dah di rumah. Ini adalah titah baginda. Kita melihat pameran seolah-olah bosku dah tak ada dalam dunia ni, sedangkan bosku masih ada. Sepatutnya kita membebaskan bosku melalui titah addendum tuanku.